So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni hujan-hujan kita bawa naik ke atas bumbung. Nak cek. Cuma bumbung dia ni jauh sikit lah. Nak mijak. Depan dia keluar jauh. So, dia punya skru ada kat ujung tu. Kita tengok skru kat situ. Kita pijak. Mana besi ada kat depan ni. Kita tengok skru dia tu. 1, 2. Mana ada besi depan ni. So, dilaporkan ada bocor dekat bahagian ni. Terutama di bahagian sana. Jom kita tengok apa kesalahan dia. Let's go. Okay, so kita tengok gaya dia sambung pun kita dah tahu. Kita tengok gaya sambung pun dah salah. Okay, tu sebab dia sampai kat bawah ni dah berlumut dah. Okay, ikutkan ni salah ni pasang ni. Okay, bocor tu datang daripada sini. Okay, bocor tu datang daripada sini. Nampak ni? Okay, ini yang menyebabkan masuk dalam rumah. Patutnya kalau nak buat macam ni, dia kena terus sampai atas. Tak boleh buat macam ni. Okey. So airbetos pula tu airbetos kahwin dengan zinc Kalau boleh tukar semua habis sampai atas. Kalau tak ada masalah lah di bahagian dalam rumah. So kalau kita tengok ni bocor critical geng. Nampak tak air bertakung kat sini. So dia boleh pergi ke dalam. Nampak tak dalam? Okey. So kita kena check kat bahagian atas lah apa fungsi atas. So aku kena berjalan ke tepi ni sebab airbetos dilarang pijak semasa hujan. Let's go. Okay, so kita nak berjalan pula ke atas. Kita tengok macam mana. Okay, sini ada besi. Pijak atas ni terus. Jangan pijak dekat airbetos kalau hujan-hujan. Jangan pijak airbetos. So kita nampak besi ni pun dah out. Dah out. Ambil engkau. Apa ni sambung macam ni. Dia ni pandai buat ke tak pandai buat ni? Masya Allah. Orang nak tambah rumah. Ni dah silap geng. Tak boleh buat macam ni. Sebab apa buat macam ni? Nampak tak air turun dia melekat kat sini. Patutnya ni kena naik atas ni. Okey, ni kena naik atas ni. Kalau tak air bertakung macam tu, nampak? So ada lubang. Okey, ada juga yang dah pecah. Kira belakang ni kalau lagi senang cerita, lebih baik ada kos tukar. Nampak tak? Okey, macam sebelah kalau kata tukar sama, lagi senang cerita. Kalau kata macam ni dia susah sikit lah. Tengok rumah sebelah. Sebelah dia dah tukar. Okey, tapi gaya diorang pasang ni macam saya tak nak komen kerja orang lah. Belakang depan cantik, belakang sambung. Belakang banyak sambung Dahsyat dah. So kita tengok yang ni pula. Okey, korang boleh nampak ketika ni air tengah hujan. Nampak tak? Sekarang tengah hujan, nampak tak dia punya menitik. Kalau lah kata hujan datang daripada belakang, dia masuk pergi mana? Pergi dalam. So nampak tak ni? Okey, ada crack, ada pecah, dia tampal macam tu je. Ada juga yang baru dia dah tukar. Paku pun dah terangkat. Okey, kalau bilik tadi yang akak ni tunjuk, kebanyakannya bilik tu ada kat tepi ni. Ni macam kerja bangla je aku tengok Bangla kot. So kita tengok ni. Ni, sambung. Ni apa benda ni? Aduh, wai. Ni lagi apa ni? Okay, kalau kata nak tukar panjang geng, kalau korang buat rumah macam saya ataupun korang tukang macam saya, jangan buat malu. Ambil lah skeping panjang, bukannya susah. Nak naik yang senang je, lagi senang kalau panjang. So korang tak payah nak shoot nak jaga tempat bocor tau. Kalau korang ambil pendek-pendek, jadi bila kalau bocor, susah untuk korang. Okay, buat mahal suruh nama je. Nampak tak tu kahwin tu pun salah. Yang tu pun dah salah. Yang tu pun dah salah. So geng, okey, ini untuk cerita hari ni. Apapun kalau korang rasa ilmu ni berguna, korang kongsi, like, komen dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.